Kalau nak buat duit tepi, first idea aku adalah impian kerja, iaitu menjadi live host. Actually macam MC lebih kurang, host of program-program event majlis kenduri. Sebut nama kena yang betul lah. Tak nak buat malu. Jadi untuk aku, kerja MC ni dia membolehkan you jumpa macam-macam jenis orang. You dapat engage dengan tetamu, belajar berbagai level of communication kan. So untuk aku jadi MC untuk event sekolah, event team building, banyak opportunity guys. Ini idea untuk kau yang nak buat duit lebih, duit tambahan, duit tepi, senang cerita. So kalau boleh lah kan, siapa yang kerja 9 to 5 kan, weekends tu cuba cari apply kerja jadi MC. Tapi aku dah check dah dekat Google kan, macam tengok mana ada tak part-time MC macam tak ada. Mungkin kena pergi kat marketplace, FB groups kan, FB groups. Tapi mostly yang aku pun tak qualify lah kan. Type C lah banyak cari MC. So aku tak cakap Mandarin, so susah. Adakah aku nak belajar second atau third language? Boleh, tak ada masalah, cari masa je ni. Anyway, main idea ni adalah untuk kita buat side income, which aku rasa bila kau dah biasa dengan live host atau MC host, kau akan biasa bercakap dengan orang, betul tak? Bila bercakap dengan orang, kau akan generate networking, kau boleh buat macam connection lah, kabel, sebab dunia sekarang kan perlu kabel dan kenalan yang erat untuk kau maju ke depan atau naik atas kan. So in the end, MC ni buat kau jadi jiwa tenang sikit. Kau facilitate, kau host, kau control the event, control the tentative kan. Contohnya dalam wedding event, kek dah sampai ke belum? Boleh housekeeping dekat event tu, ni ajak tetamu makan, jemput makan. Sekarang pengantin dalam 1 jam lagi akan sampai, korang boleh menjamu selera, sebagai contoh lah kan. Ada MC yang aku idolakan lah, nama dia MC Miji, Firdaus, siapa lagi tak sebut. Dua tu je lah aku favourite MC aku. Diorang kata hadir untuk korang upkan skill MC, pergi kursus. Openkan mind untuk join kursus apa-apa bidang lah, bukan saja MC lah. Let's say korang suka bidang lain kan, bidang marketing atau automation emails, korang kena hadir kursus. So betul, knowledge is power. At the end of the day, tujuan video ni adalah untuk kau menjana side income. So kalau you guys suka Moneyhood channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share video ni kepada group chat family, futsal ke, group riding genting, group hiking ke, group sekolah, community lama ke. Bagi tahu diorang untuk buat duit lebih, you kena ada skill, high income skill, which Danny rasa high income skill yang terbaik adalah public speaking, MC, host. At least mula dengan MC, live host. Tapi buat live di social media, pernah buat tak kerja tu? Macam dia ni pernah jual ubat gigi, affiliate baju kan, apparel maksudnya, and then jual alat sukan kan, berbagai-bagai. Tapi ada satu TikToker ni, dia jual tak silap Zik shoes. Masyuk kan, mesti bukan RM20, RM25 sejam. Kalau korang mencari kerja live host kan di social media, kalau boleh start dengan yang RM20, RM25, aku start dengan RM25. So bila aku jual ubat gigi, aku upgrade sikit lah, minta RM30. Tapi sekarang aku dah quit job tu, aku tengah nak fokus jadi MC yang baik. Aku tengah kumpul portfolio. So siapa-siapa yang ada kenal mana-mana wedding planner, boleh komen saja di bawah. Bukan untuk aku je apply, untuk semua audience Moneyhood untuk check out juga sekali apply. Mana tahu rezeki tak pernah salah alamat. Sorry guys, aku actually tengah buat kerja hakiki aku. Aku adalah hamba corporate yang tengah buat kerja cukai US. Cukai US ni start petang-petang mat. Memang agak orang kata kena uruskan masa lah sikit buat YouTube. Dan aku juga agent property hartanah kan. So buat side income macam tu lah. Aku tak nak full time agent property lagi. Tunggu masa dia. Okay, aku search something. Guys, jangan lupa, kalau siapa-siapa yang nak buat additional side income, check out juga di description di bawah. Aku dah letak link untuk korang beli beli knowledge melalui digital ebook. Belajar dulu, knowledge is power, macam aku cakap. Aku akan share 3 jenis ebook yang aku rasa boleh bantu korang buat duit tepi. Tapi kalau korang nak buat duit tepi dengan cara aku, kau boleh tengok balik video ni daripada awal dan sampai habis. Sebab sekarang buat duit sekarang boleh ke buat duit tepi dengan cara mudah?
Untuk aku, kau kena ada skill, high income skill, baru kau akan nampak upgraded sikit kau punya productivity life. Faham tak masa aku? Tak faham boleh komen di bawah. Jangan malu-malu untuk komen guys. Boleh share kepada group chat semua family member, bagi tahu diorang yang video ni khas untuk siapa-siapa yang nak buat side income. Okay, aku also dah letak di description Moneyhood punya community, so that apa-apa tips kewangan, tips career, business korang boleh dapat. Aku belajar, aku sebarkan. Aku belajar kelas yang berbayar, aku share juga dengan korang. Macam tu. Kelas-kelas yang beribu-ribu tu belum aku mampu lagi. Aku mampu kelas yang berpuluh-puluh dan bertiga figure je lah. Tu pun 100-200 boleh lah. Faham tak maksud? So anyway guys, jangan lupa untuk juga, kalau let's say you guys boleh create satu peluang buat duit lebih ni, share dalam community Moneyhood ni, dalam komen ni ke, bagi tahu pengalaman korang. Kita nak bantu fresh graduate, kita nak bantu anak yang komitmen tinggi, dia muda 18 tahun, komitmen dia tinggi, tak boleh nak belajar, kena kerja, kena skip diploma untuk kerja, macam-macam masalah. Moneyhood ni dah dapat kena pasti untuk bantu ramai orang menyelesaikan masalah, banyak jenis masalah. Okay, so itu saja. Kita buat short video je bawah 10 minit. Kita recap saja. Hari ni kita dah borak pasal apa peluang pekerjaan yang korang boleh try, iaitu melalui public speaking. Bermulalah dengan MC kepada small events, team building dahulu, cari kenalan. Kalau tak tahu kenalan, tak cukup kenalan, inilah Moneyhood punya tugas objektif, untuk bantu you network lagi dengan orang. Okay, and then kita dah borak pasal kelebihan jadi MC. You jumpa macam-macam jenis orang, mana tahu boleh jumpa celebrities kan, macam Danny dia interview Mahmud dan MC Miji yang successful tu, dan juga tanya satu penyanyi ni, which aku dah lupa nama dia. Okay, so kalau you guys ada apa-apa soalan, boleh bagi tahu saja di ruang komen. Jangan lupa untuk follow Moneyhood channel. Banyak lagi info yang sangat bermanfaat, dan ni nak buat lagi di next video. Bagi tahu apa lagi jenis topik yang korang nak Danny kupaskan di video long form di next video. Bagi tahu saja di ruang komen. Aku Daniel, thank you for watching.